Jom tengok kawan. Saya nak review sikit. Habis saya ni tiba-tiba dia belikan saya ni, tiba-tiba sampai je barang ni kawan. Apa tahu? Pil nenas. Nampak tu? 20 biji. Letak sebiji di tengah pucuk pokok. Biarkan dia larut sendiri. Ulang jika tidak berbunga dalam masa 45 hari. First time ni kawan saya nampak pil macam ni. Dah macam Panadol pula ya. Bagi nenas saya ni makan kawan. Almaklumlah nenas saya ni saya tanam betul-betul tanam tinggal. Tapi kadang-kadang saya siram juga kawan. Bagi dia air cucian beras tu. Air cucian perut ikan tu. Air perut ikan tu. Kadang-kadang bagi juga baja apa tu? Baja organik kawan. Kadang-kadang saya bagi juga baja organik. Okey, dan petang ni dah sampai pil ni saya nak cuba lah kawan. Dan hari ni saya nampak ada sebiji lagi nenas saya yang dah keluar. Alhamdulillah, nenas saya ni tak banyak kawan, dalam 30 pokok, 35 macam tu lah. Nampak tak? Betul-betul di depan saya dia dah baru keluar. Yang tempoh hari tu di situ kawan. Nampak tak tu buah kecil yang merah tu? Hari ni betul-betul di hadapan saya duduk ni. Dekat pokok kacang panjang saya ni kawan. Okey, ni dalam dia pil dia tu 20 biji lah kawan untuk 20 pokok. Okey, dan dibagi percuma kawan. 4 biji benih bendi. Subhanallah. Harap menjadilah ya, nanti saya tanam lah. Nanti saya cuba semai lah bendi ni. Mana tahu menjadi elok kan. Okey, jom kawan. Jangan bermasa lagi. Memandangkan hari pun dah guruh. Guruh pun dah mula. Okey, macam nak hujan, nak ribut. Jom kita buat projek petang ni. Letak pil dalam nenas. Let's go. Nampak tak di sini dia tulis? Nampak tak di sini dia tulis bendi hijau kawan. Okey. Inilah nenas saya tu yang baru keluar. Dia baru keluar hari ni kawan. Yang di sebelah ni dah hampir seminggu. Yang ni dah hampir seminggu kawan. Okey. Okey, ni sebelah. Dan di sebelah dia ni masih belum berbuah lagi. So kita masukkanlah pil tu kawan. Walaupun dia dah ada bayang-bayang merah tu. Bayang-bayang merah di tengah tu tanda dia nak keluar buah kawan. Sekejap saya tengok dengan pokok sebelah dia. Macam ni. Nampak tak? Warna dia tu dah bertukar ke merah-merahan. Itu menandakan buah dia nak keluar sebenarnya kawan. Tapi masih belum keluar lagi lah. Ya. So tak apa, kita masukkan juga nanti yang ni pil ni. Dan jiran sebelah ni pun sama. Kita masukkan pil. Okey. Okey, so yang dekat pokok kacang ni ada 3 pokok. Saya ambil 3 biji pil ni kawan. Okey. Saya ambil 3 biji, masukkan sebiji untuk setiap satu pokok Kena pakai sarung tangan lah ya kawan. Takut saya kena duri lah. Boleh lah kot. Bismillahirrahmanirrahim. Alright. Satu lagi. Ni pil tu kawan. Bismillahirrahmanirrahim.
Okay, dah settle. Tu lagi. Tak tahulah masuk tepat ke tak. Harap boleh lah ya. Okay, ni buah nanas saya yang ke-7 tempoh hari. Yang kita baru nampak tadi tu yang ke-8 ya. Bermakna saya dah ada 8 biji nanas yang sedang membesar. So ni pun kita masukkan peel tadi. Okay. Ni satu pokok lagi kawan. Pun buah dia hampir keluar sebenarnya, tapi kita masukkan juga peel. So di belakang ni saya dah cari 2 pokok. Okay, tu kita masukkan peel. Bagi dia makan peel kawan. Okay, saya ambil 2 dan masukkan satu di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alright. Okay, dan satu lagi di sini. Tu. Okay, dah masuk. Okay, dan di hadapan ni 5, 6, 7, 8, 9. Ada 10 pokok ya kawan untuk saya masukkan. Bagi dia makan peel ni. Masukkan 3 dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ni ada pokok labu. So kita masukkan di tengah-tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Ngam tengah-tengahnya. Ni lagi satu. Bismillahirrahmanirrahim. Alright. Sekarang dah 8. Bermakna sini ada 3 lagi. 11 pokok saya masukkan lagi 3. Ni susah sikit ni, sempit ni kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, settle. Sebelah ni. Alright. Satu ni struggle sikit kawan. Mana ni? Ada pokok labu. Jadi susah sikit lah saya nak buat kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Aduh, tak tahulah mana nak cari ni kawan. Sempit-sempit macam ni. Dia celah-celah rumput ni. Memang hilang lain tadi. Tak tahu dia jatuh ke mana. Okay, kita ambil lain lah. Cuba lagi sekali dengan penuh berhati-hati. Mungkin ni yang dapat buah yang paling besar ni. Sebab 2 kali letak. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dah selamat. Dah selamat masuk tengah-tengah kawan. Dan yang ni yang paling best kawan. Dekat sarang burung merbah ni. Dah ada 2 biji hari ni kawan telur dia. So kita letak di sini ya. Okey, dah masukkan sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Harap janganlah pergi tempat lain ya. Alright. Sini satu. Sebelah ni pun satu kawan. So depan ni 2. Depan ni 2. Alright, settle. Ni struggle juga ni. Sempit macam ni kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, cun.
Okey, dan balance ada 7. Tadi yang semuanya ada 20 biji. Satu hilang kawan. Bermakna saya ada 12 pokok. 12 pokok ya yang telah saya masukkan. Nanti kita tengok resultnya kawan. Tunggu dalam masa 45 hari dia cakap. Okey. Alhamdulillah.